tu kita tak nampak apa-apa pun, tapi dia nangis weh. Dia nangis. Assalamualaikum and hi semua. Welcome back to On The Mic. So today I'm Irina, your host for today. And today kita akan bincangkan satu topik yang agak seram, which is dark tourism. So ramai orang tahu yang dark tourism ni mesti macam benda yang seram-seram macam biasa-biasa je kan. Tapi tak sebenarnya. Dark tourism ni adalah tempat atau kawasan yang sudah mengalami tragedi yang sangat dahsyat atau tragedi yang seram macam tu. Tetapi hari ni Irina tak seram-seram, tapi Irina ada tetamu kita. Tada! So boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Nadia Farhana, boleh panggil Nadia. Nama saya Nur Alia Syahira, boleh panggil Hera. Terima kasih kerana join On The Mic for today. Sama. So now kita akan start dengar pengalaman diorang tentang pengalaman yang diorang dah alami dekat satu tempat. Boleh tak korang cerita pengalaman-pengalaman korang sebelum ni? Boleh. Boleh dari saya dulu lah. Boleh. 2 tahun lepas, masa sekolah lagi lah. Dah biasalah kita kan mesti ada cuti sekolah kan, bulan 12 macam tu. Jadi bercuti lah dengan family. Pergi ke, cuba tengok mana, Port Dickson. Okay, kita orang, kakak aku dia booking homestay. Homestay tu tempat pendalaman, tapi cantik, ada kolam. Tapi sebelum nak masuk homestay tu memang jalan dia gelap gila. So kita orang macam okay je lah, enjoy the moment. Lepas tu kita orang pun masuk, mandi, kemas-kemas. So nak jadikan ceritanya, lepas pukul 10 masa pukul 9 malam tu, kita orang mandi kolam. So kita orang mandi kolam tu, kita orang pun naik lah macam biasa dalam 10.30 macam tu. So semua dah ada yang tidur, ada yang main phone. Lepas tu nak jadikan ceritanya, dalam 2.30 pagi macam tu, kita orang dengar ada orang masuk dalam kolam tu. Padahal semua dah tidur. Ada yang dah tidur lah, ada yang main phone. Yang dengar tu yang tak tidur lagi lah. Kita orang macam siapa? Sebab yelah, siapa pula sebab korang semua dah tidur. Lepas tu kejutkan abah saya, abah aku pergi keluar. Tengok tak ada apa-apa. Ya, betul, tak ada apa-apa. Lepas tu kalau korang nak tahu, adik bongsu tu belum tidur tau. Adik bongsu aku, dia ikut sekali keluar. Lepas tu kita tak nampak apa-apa pun, tapi dia nangis weh. Dia nangis. Lepas tu dia kenapa? Dia kecil lagi kan? Dia kata ada budak. Kita cakap budak apa? Lepas tu abah terus tarik kita semua masuk dalam. Lepas tu baca doa semua. Lepas tu semua tidur lah. Tapi kita orang dengar lah ada orang ketuk-ketuk pintu, ada orang jalan ke bumbung. So kita orang buat tak tahu je lah, sebab abah kata tak payah layan. So besoknya pagi kita orang pergi mengadu dekat tuan rumah homestay tu. Tuan rumah homestay tu kata rumah ni memang berhantu. Customer sebelum ni pun pernah kena, tapi dia tak tahu apa punca. Dia dah pernah pagar dalam rumah tu, tapi still sama. Tak ada background story kan? Tak ada. Dia tanya dah tuan rumah tu, cuma dia tak tahu apa-apa lah. So nak jadikan cerita, kita orang keluar juga pada pagi tu. And kita orang sepatutnya check in berapa malam? Kita orang 3 hari 2 malam. Tapi jadinya sebabkan pasal tu, kita orang terus gerak pergi jalan-jalan sikit, lepas tu balik JB balik. Tu nak jadikan ceritanya, homestay, tak semua homestay siapa selamat. Budak tu? Ya, betul. Mungkin budak tu ada macam budak tu penghuni sebelum ni yang dah. Apa budak tu lemas? Tak ada yang lemas. Kita tak tahu. Dengar bunyi budak terjun tak? Ada kan, dia kata ada. Budak tapi orangnya tak ada. Tapi adik aku kata budak. Macam mana kita orang tahu budak? Sebab adik kita orang nangis cakap ada budak. Ada budak perempuan. Budak kan boleh nampak. Ya, betul. Kecil lagi pula. So welcome back guys. So now kita nak continue dengar cerita daripada Hera pula. So let's see, pengalaman dia seram ke macam ni? Biasa je. Okay, saya namakan story ni Penunggu Highway. Kejadian ni berlaku waktu saya kecil. So saya sekeluarga baru berpindah ke rumah. Jadi adalah buat kenduri sikit, makan-makan. Lepas tu mak saudara saya yang datang
yang datang dari Kuala Lumpur. Lepas tu kita orang ramai-ramai dah kan, borak semua, makan. Lepas tu malam tu dia nak balik terus, dia ada hal. Lepas tu masa di atas highway tu, dia call mama saya. Dia cakap ada kejadian berlaku. Lepas tu kita orang semua expect saja lah benda tu. Rupanya tak. Dia cakap sewaktu bapa saudara saya, pakcik saya drive, dia rasa kereta berat sangat. Lepas tu lori belakang dah bagi high beam. So diorang pusing, diorang macam dah kenapa ada masalah apa. Lepas tu tiba-tiba anak dia yang kecil, cousin saya lah, dia nangis. Lepas tu macam tanyalah, kenapa ni? Kenapa? Ada apa? Kenapa nangis? Nak susu ke? Cakap tak, tu dia tunduk tu. Lepas tu cousin saya, kakak dia tengok dekat luar. Dia bagi tahu dekat mak saudara saya, dia cakap ibu, apa tu kat atas tu? Lepas tu mak saudara saya tengok ada benda besar sangat. Sebab tu kereta tu rasa berat. Padahal dah bawa 120 atas jalan, tapi rasa macam bawa 40, 50 macam tu je. Lepas tu kereta belakang semua dah bagi high beam dah ketuk-ketuk dah semua. Lepas tu semua tahan. Lepas tu baca doa apa semua, tiba-tiba benda tu hilang. Lepas tu diorang stop dekat R&R, diorang ambil wuduk apa semua, baca itu ini semua dah okey. Lepas tu diorang lepas je flyover tu, bapak saudara saya nampak kain putih lalu lagi. Tapi waktu tu semua dah tidur. Ya, tapi waktu tu semua dah tidur. Dia kejut mak saudara saya, dia cakap dia nampak itu ini, apalah, baca doa apa semua dah okey. Lepas tu tiba-tiba dia tengok dekat cermin kan, ke belakang kan, dia nampak macam ada something yang duduk situ. Lepas tu tiba-tiba dah fokus kat situ sangat, dia rasa dia terlanggar something. Dia terlanggar, memang kereta bergoyang kuat gila. Lepas tu dia dah istighfar semua. Rupanya dia tengok balik yang dilanggar tu, benda tu benda apa? Gula-gula. Allah, gula-gula tu rupanya diorang masuk. Rupanya itu kawasan gula-gula. Selalu gula-gula lompat, tapi kali ni dia berguling. Ya Allah, Lagi senang. dia berguling laju. Dia guling. Lepas tu tiba-tiba terhentak atas kereta. Tengok kat bayang-bayang kereta tu tak ada apa-apa pun. Lepas tu rupanya makin banyak. Lalu dekat flyover sekali lagi, penuh gula-gula tengah beratur. Tengok diorang. Itu memang sunyinya. Memang sunyi. Ada kereta diorang je. Tak ada kereta lain lah. Benda tu jadi sampai diorang sampai ke rumah diorang. Ingatkan dah habis. Dia ikut balik. Ingatkan dah habis. Lepas tu masuk rumah, dia baru nak call mama saya. Dia nak bagi tahu pasal cerita ni. Tapi dia tak call pun. Esok pagi baru dia cerita. Rupanya dia tak call malam tu sebab benda tu ikut balik rumah. Masa nampak mungkin je. Masa tengok dia. Masa tu diorang nak tidur dah mandi semua. Tiba-tiba dengar bunyi ketuk pintu. Makin lama makin kuat benda tu. Tak dijawab. Lepas tu bunyi gula-gula. Korang tahu yang macam benda tu berlaku sampai pukul 5 pagi. Azan je subuh dah habis. Itu je lah cerita saya. Guys, bukan setakat dekat tempat itu tidur, kadang kita nak pergi tu pun hari tu boleh kacau juga kita kan. So yang kat luar sana yang nak ikut hari tu, silalah hati-hati ya. Takut kena Tengok dengan abang gula-gula. Itu saja cerita daripada saya. Thank you so much guys for the sharing. So I hope you guys have a nice day. So kita akan kembali lepas ini with another guest. Bye. So welcome back guys to On The Mic. So now Dina ada lagi dua tetamu kita yang akan ceritakan pengalaman diorang. Tada! So boleh perkenalkan diri korang? Hai guys, nama saya Mira. Hai guys, nama saya Putra. So apa yang Dina tahu korang cousin kan? Yeah. So sekarang Dina nak diorang cerita pengalaman diorang pula. Indak tu apa yang korang pernah lalui sepanjang korang melancong. Saya akan cerita pasal kami family day lah.
So waktu kami sekeluarga pergi holiday, kami nak pergi satu tempat ni kat BB. Pilih juga Ya, nama pilih. macam Ya. Jadi nak pergi tempat tu, sebelum ni kami dah pernah pergi resort tu. Jadi ingatkan masih buka. Tapi waktu kami pergi tu, tiba-tiba tutup kan. Waktu tu memang semak sama gila. Memang lagi pula waktu tu dah nak malam. Jadi kami pening tak tahu. So time korang booking tu stay open lah macam tu. Kami tak booking sebab kami tahu sebab kami dah dah biasa pergi. biasa pergi. Jadi selalu memang pergi je. Kami takkan booking dulu. Kami sampai sana baru booking. Tadi pergi hari tu. So kami just keluarga saya dengan keluarga dia pergi untuk pergi cuti saja kan, pergi pantai. Tapi waktu pergi tu resort tu tutup. Jadi kami terpaksa ambil inisiatif cari resort yang terdekat kat situ sebab dah nak masuk. Jadi waktu kami cuba cari tu, ada jumpa lah satu resort dekat situ juga kan, area resto. Jadi cuba, tapi yang peliknya resort tu memang literally tak ada orang. Dia buka tapi kosong. Betul-betul kereta keluarga kami. So 2 kereta je ada kat situ lah. Ya. Jadi nak tak nak Kawasan tempat tu macam mana? Suram ke? suram tapi buka. Dia nampak macam bangunan Staff-staff dia ada lah. Staff dia ada. Sebab tu kami tahu buka sebab nampak ada yang menyapu kat luar. Jadi kami pergi. And waktu kami first night so seram. first night waktu kami duduk situ, awal-awal tak ada apa lagi, tapi tepat je pukul 12 malam mula-mula jadi kat penisai ni. Pintu kami kena ketuk dalam 5 kali. Tapi semua dah tidur tak? Waktu tu saya dengan ayah semua tidur. Jadi dengan 3 kali ketuk, mula 3 kali tu cubalah buka, tak ada orang. Lepas tu 2 kali ketuk, buka tak ada orang. Tapi waktu buka yang last tu, waktu buka tu rasa angin yang kuat, angin yang sejuk. Sejuk yang tiba-tiba macam zoom, angin melaju gila. Jadi waktu angin tu sampai, orang lain tak dengar tapi saya je yang dengar. Ada orang panggil saya macam ikut aku. Jadi saya macam terpinga-pinga kan, tak tahu nak buat apa kan. Dia cakap dekat ayah kata tak apa, cuba tidur, abaikan, kita tidur saja. Jadi cerita ni bersambung kan kami diorang pula sebab kami lain bilik kan. Jadi sambung kat situ. Saya dah pergi kacau. Cerita ni agak sama juga lah. Yelah, kita orang kan dekat hotel sama kan, kacau. Kacau juga. Okay, cerita ni sebenarnya saya masih tengah rest. Dan sekarang ni rehat dah rest sebab seharian dah pergi kan. Masa tengah rehat tu, abang saya dengar macam ada something jatuh. Buli jatuh. Lepas tu abang cakap lah saya tak bunyi sakit kan. Saya bunyi apa kan. Lepas tu 2 kali benda terjadi. Time tu saya dengar. Lepas tu saya pun friend saya pun dengar pada rumah. Lepas tu dia macam bawa tak tahulah. So kan abang yang dulu tak tiba daripada dulu. Lepas tu buli jatuh tu semua dengar. Kita orang buat then lagi macam dia kan lepas tu abang nak main lepas tu nak main abang main lambat. So waktu abang saya tengah main tu dia dengar ada macam bunyi ketuk pintu dia luar, pintu bilik air. Lepas tu dia tanya siapa kan. Lepas tu tak boleh jawab. So means bukan orang. Ya tak tu yang ketuk. Ya, sebab semua kena tidur. Kan abang saya main lambat kan. So dia tengah seorang. So itulah kejadian seram saya. Mungkin sebab dia orang jadi dekat, korang jadi dekat situ. So dia attack korang lah. Lepas tu Dia tak ada nak attack kerja situ, dia orang pun dah bosan dah nak ni. Rahsia lah. Rahsia. So bila balik tu tak, dia tak diikut lah. Macam okey Tak je. ada. Memang pagi-pagi kami gerak Dah ke sana. bergabung dah. Bergabung dari situ lah. Cari tempat lain lah. That's interesting story guys. Seram juga. Jadi dekat resort kan. Dekat resort dekat Port Dickson kan. So siapa yang pergi sana, korang dah check dulu kat website, buka ke tak, famous ke tak resort tu, jangan orang pergi. Tengok dah kena kacau sebab dia orang ni kat situ. So thank you guys for sharing your experience dekat resort. That's all untuk On The Mic for today, which is cerita Dark Tourism. So we'll see you guys on the next one. Bye. Thank you guys. Sama. Thank you guys.
Gonna look like